Saya pasti semuanya akan okey. Maafkan saya cuma tak faham. Jangan bandingkan saya dengan Stark. Itu buat saya marah. Stark memang menyusahkan. Sayang. Awak buat hati ayah hancur. Kalau saya terpaksa. Tak payah nak hancurkan apa-apa. Nampak sangat tak pernah buat telur dadah. Saya baru je nak cakap tu. Ya, dia kelakar, Encik Stark. Awak rasa selesa? Macam dulu-dulu? Saya tak pernah buat macam tu. Awak tak perlu libatkan diri. Oh, maaflah ya. Saya tahu awak menderita. Captain America, lelaki yang terlalu baik. Awak pura-pura boleh hidup tanpa peperangan. Saya tak boleh muntah betul-betul sekarang ni, tapi Kalau percaya dengan keamanan, biar kami uruskannya. saya rasa awak keliru antara keamanan dengan sunyi. Yalah tu, vibranium tu tak apa. Nasib baik awak tanya sebab saya nak guna masa ini untuk jelaskan rancangan jahat saya.